ingat apa yang difahami oleh Ibn Atha'illah sekadari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau mengatakan min alamatin najahi fi nihayat al-ruju' ila Allah fil bidayat. Di antara tanda-tanda orang itu berjaya pada perakhiran dia berjaya, apakah tandanya? Iaitu ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Itu dia kembali kepada Allah pada permulaan itu. Apa maksud rujuk? Itu talabul inayah, memohon lindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan daripada Allah. Permulaan dia nak melakukan ibadah. Jadi itulah kita lihat syiar yang kita selalu sebut dalam Ramadan ini, semua itu bentuk memohon. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Hingga akhir. Kerana sesiapa yang sentiasa ingat Allah dan dia tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila permulaan Ramadan dia sentiasa memohon daripada Allah, ya Allah bantulah aku, ya Allah istighfarkan aku, ya Allah minta bantuan, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah minta Allah bantu. Itu maksud ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Ke Ibn Atha'illah Sakandari menyebutkan min alamat najahi fi nihayat, di antara tanda seseorang itu berjaya pada akhir dia, iaitu dia itu sentiasa memohon pertolongan daripada Allah pada permulaan. Maka beruntunglah orang-orang yang sentiasa berdoa daripada Allah Ramadan, memohon agar Allah mengurniakan dia sesuatu dalam bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita di pondok Musa Abdullah, sahabat-sahabat semua doa kepada Allah. Dan itu belum masuk Ramadan pun dah minta tolong Allah. Allah barik lana fi wajhi insyaallah baligh Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat perkara tersebut. Daripada sudut amal kita pula, kesubuhan kita. Umar menyebutkan man lam takun lahu bidayah mu'riqah lam takun lahu nihayah musyriqah. Permulaan tidak membakar, akhirnya tak bercahaya. Kalau Imam Ibn Atha'illah Sakandari menyebutkan man asyraqat fil bidayah asyraqat fil bidayah. Apa yang cemerlang dia pada awal, maka cemerlang dia pada akhir. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala doa